Bismillah. Assalamualaikum. Cop, jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Dah solat ke tu? Okey, pernah tak kau terfikir, macam mana duit minyak yang berbilion-bilion dolar yang sepatutnya jadi rahmat untuk seluruh umat Islam boleh pula jadi punca lahirnya pengganas paling kejam dalam sejarah? Macam mana satu anugerah yang besar boleh disalahguna untuk sebarkan satu virus pemikiran ekstremis ke seluruh dunia? Satu virus yang melahirkan kumpulan yang sanggup sembelih sesama Muslim, kononnya nak bina satu negara utopia. Atik, macam mana boleh jadi lagu tu? Untuk faham semua benda ni, kita kena patah balik ke belakang. Kita kena pergi ke tahun 1970-an. Satu zaman di mana duit datang mencurah-curah dan ia mengubah wajah dunia Islam untuk selama-lamanya. Semuanya bermula pada tahun 1973, masa Perang Arab-Israel. Bila negara-negara Arab buat sekatan minyak, harga minyak dunia terus melambung naik gila-gila. Negara-negara pengeksport minyak, terutamanya Arab Saudi, tiba-tiba jadi kaya raya dalam sekelip mata. Duit datang sampai tak tahu nak buat apa. Pada dema masa tu, ini adalah anugerah rahmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kekayaan yang melimpah ruah ni, satu projek besar pun dimulakan. Dalam masa lebih kurang 30 tahun, dema belanja bukan sikit-sikit punya duit, Dia anggarkan sebanyak 70 bilion dolar untuk apa yang dema panggil sebagai aktiviti-aktiviti Islam di seluruh pelosok dunia. Projek inilah yang orang panggil sebagai Petro Islam. Dan kita kena faham betul-betul, ini bukanlah sekadar kerja amal biasa atau derma ikhlas. Ia adalah satu usaha yang sangat tersusun, sangat sistematik untuk ekspor satu versi Islam yang sangat khusus, yang sangat rigid, yang dipanggil Wahhabisme. Jadi, apa yang berlaku? Duit yang banyak tadi tu deme guna untuk bina beribu-ribu masjid dan madrasah kat serata dunia. Tapi masalahnya, deme bukan cuma bina bangunan. Deme cuba untuk ganti cara Islam yang dah lama diamalkan oleh masyarakat tempatan yang meraihkan budaya, yang ada pelbagai mazhab dengan ideologi deme yang keras dan tak boleh terima perbezaan. Apa saja amalan yang tak sama dengan fahaman deme, senang-senang je deme label sebagai bid'ah atau syirik. Okey, sekarang cuba komen bayangkan, kita dah ada satu ideologi yang keras yang disokong pula dengan duit minyak yang tak habis-habis. Apa jadi bila ideologi ni jumpa dengan satu medan perang? Dekat sinilah ia ditempa menjadi senjata. Selamat datang ke Perang Soviet-Afghan. Masa Soviet Union serang Afghanistan pada tahun 1979, itulah percikan api yang menyalakan semangat jihad global. Pejuang-pejuang Islam dari seluruh dunia datang ke Afghanistan. Mereka semua disatukan oleh satu matlamat, halau keluar Soviet. Dan yang menariknya, mereka disokong bukan saja oleh Arab Saudi dan Pakistan, tapi juga oleh agensi perisikan barat macam CIA. Medan perang inilah yang jadi macam kilang, yang melahirkan generasi pertama jihadis antarabangsa. Kat sinilah munculnya nama-nama besar macam Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Dan dekat sinilah, agenda demo berubah. Bukan lagi setakat nak pertahankan negara sendiri, tapi agenda demo dah jadi agenda global. Bila demo berjaya halau keluar tentera Soviet, sebuah kuasa besar dunia, keyakinan demo melambung tinggi, Kemenangan tu bagi demo rasa megah, rasa tak terkalahkan. Demo mula percaya yang revolusi demo ni boleh dieksport ke mana-mana saja di seluruh dunia. Jadi, bila perang dah tamat, pejuang-pejuang dari luar ni tak balik pun ke negara demo. Di bawah pimpinan Osama bin Laden, demo bersatu dan menubuhkan apa yang kita kenal hari ini sebagai Al-Qaeda. Nama Al-Qaeda tu sendiri maknanya pangkalan data, sebab asalnya ia cuma satu rekod untuk para pejuang. Dari situ, ia membesar menjadi organisasi pengganas global yang paling digeruni dengan sasaran utama demo musuh jauh, iaitu kuasa-kuasa barat. Tapi cerita ini tak berhenti di situ. Ideologi ini terus berevolusi menjadi sesuatu yang lagi ekstrim, lagi ganas dan lagi menakutkan. Dan kali ini, sasarannya bukan lagi musuh di luar, tapi sasarannya adalah orang Islam sendiri. Ia seolah-olah jelmaan semula satu puak sesat dari zaman awal Islam. Sebelum kita teruskan, teman nak kita faham satu konsep yang sangat-sangat penting ni, takfir. Senang cerita, takfir ni adalah perbuatan menuduh seorang Muslim lain sebagai kafir. Dalam ajaran Islam yang sebenar, ini satu tuduhan yang amat berat, dosa besar. Tapi bagi kumpulan pelampau ni, takfir ni dah jadi macam lesen. Lesen untuk membunuh sesiapa saja yang tak sependapat dengan dema, terutamanya sesama Muslim. Nah, fahaman takfir yang melampau inilah yang akhirnya melahirkan kumpulan ISIS atau Daesh yang diketuai oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Kumpulan inilah yang telah membawa amalan takfir ni ke tahap yang paling kejam dan paling zalim dalam sejarah moden. Dan kalau komi tengok jadual perbandingan ni, ini yang paling mengejutkan. Perbuatan ISIS dan sekutunya ni
sebiji macam perbuatan satu puak sesat di zaman para sahabat dulu yang digelar Khawarij. Ideologi terasnya sama, mudah sangat mengkafirkan orang lain. Tapi yang membezakannya, Khawarij zaman moden atau Neo-Khawarij ni jauh lagi bahaya. Sasarannya rambang, tak kira orang awam, perempuan atau kanak-kanak. Dan senjata demia pula adalah bom bunuh diri dan propaganda di media sosial. Jadi, perkara yang paling sedih dan paling ironik dalam semua ni ialah mangsa utama kumpulan Neo-Khawarij ini bukanlah musuh dari luar. Majoriti mangsa dema adalah orang Islam sendiri yang dema bunuh dengan sewenang-wenangnya. Jadi, lepas dah tengok semua sejarah hitam ni, apa pengajarannya untuk kita hari ni? Di mana sebenarnya kedudukan kita dalam semua ni, Cok? Kesimpulan paling penting yang kita semua kena pegang ialah kumpulan-kumpulan ni, dema bukan berkhidmat untuk Islam. Dema ni adalah penunggang agama. Agama tu cuma jadi alat untuk dema dapatkan kuasa, dapatkan duit dan laksanakan agenda politik kotor dema. Itu saja. Jadi teman tinggalkan satu soalan untuk kita semua renungkan dalam-dalam. Kalau kejahilan tu ibarat tanah yang subur, maka virus ekstremisme ni lah benih yang tumbuh di atasnya. Tanpa ilmu yang sahih, tanpa guru yang betul, adakah kita atau mungkin anak cucu kita akan jadi mangsa demo yang seterusnya? Kalau kami rasa perkongsian ini ada manfaatnya, tolonglah teman sebarkan kesedaran ni. Tujuan perkongsian ni, Cok, adalah supaya kita sama-sama boleh kenal, boleh nampak ciri-ciri Khawarij zaman moden ni yang menggunakan nama iman semata-mata untuk menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Bila kita faham sejarah penyelewengan yang ngeri ni, baru kita nampak betapa pentingnya untuk kita berpegang teguh pada ilmu dan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah satu-satunya benteng dan perisai kita daripada disesatkan oleh kejahilan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Ingat, Cok, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.